Perasan tak, kalau satu produk ada banyak warna dan variasi, kesemuanya membawa vibe yang sama, iaitu memudahkan hidup. Itulah yang saya perasan bila saya bandingkan setiap variasi terhadap 2 pieces picnic box set ni. Tak kira biru, hijau, ungu atau pink, setiap satu tetap beri satu benda yang sama. Rasa senang, rasa teratur dan rasa siap sedia untuk apa sahaja aktiviti piknik. Walaupun rupa luar dia berbeza sikit, isi di dalam sebenarnya kekal lengkap. Pinggan tetap 6. Sudu dan garfu tetap cukup 6 set. Cawan pun sama, 6 sekali. Bekas simpanan juga 6. Penutup dengan bracket yang kukuh pun tetap ada. Jadi bila difikirkan, pemilihan warna cuma ikut personal style, tetapi kelebihannya tetap seragam. Saya suka cara set ni membuatkan semua variasi rasa familiar. Bila buka penutup, susunan dia sama teratur. Bila pegang material pipi dia, ketebalan dan kekuatan tetap sama. Bila letak makanan panas pun, tak kira warna apa set tu, semuanya tahan sehingga 200 darjah Celsius. Maksudnya apa? Kalau saya ambil set biru atau set ungu, pengalaman tetap sama. Tak ada isu variasi lain lebih nipis atau kurang tahan. Kesemuanya kekal konsisten. Dan tu sebenarnya key point. Kenapa orang suka benda yang standard tapi cantik? Tak payah fikir banyak. Pilih warna aja. Masa saya bawa set ni untuk piknik pertama, saya guna warna ungu sebab itu warna favourite saya. Kawan saya pula beli warna pink. Bila kami susun atas tikar, barulah nampak persamaan ketara antara kedua-duanya. Cantik, kemas dan nampak lengkap. Tak ada satu pun item yang rasa janggal. Benda paling saya suka sebenarnya bukan pada warna dia, tapi pada cara setiap variasi bagi pengalaman yang sama senang. Bila selesai makan, saya lap. Saya susun balik dalam bucket mengikut susunan asal. Kawan saya pun buat benda sama. Akhirnya 2 bucket yang warnanya berbeza. Tetap tutup dengan kemas, tanpa perlu paksa atau tekan kuat. Itu yang buat saya rasa produk ni dibuat dengan mold yang sama, bahan yang sama dan standard yang sama, tak kira variasi mana kita pilih. Dan sebab itulah saya yakin nak cadangkan benda ni kepada orang lain. Sebab tak ada isu yang warna ni lain, yang warna tu lain. Nak buat aktiviti outdoor pun jadi lebih terancang. Sebab setiap set dah cukup 32 item. Kalau barbecue pun senang. Kalau bawa pergi pantai pun sama. Kalau buat makan-makan kat rumah pun tetap berguna. Dan storage bucket dia bukan sekadar cantik, tapi kukuh. Bila saya balik rumah dan letakkan bucket ni di rak, saya sedar satu benda, tak kira warna mana kita pilih, setiap variasi tetap beri fungsi yang sama. Jimat ruang, jimat masa, jimat tenaga. Tak perlu beli pinggan kertas. Tak perlu risau cawan pecah. Tak perlu risau barang hilang sebab semua dalam satu bekas. Kesimpulannya, variasi warna cuma pilihan personal. Tapi manfaat yang kita dapat tetap sama. Itu yang buat set ni rasa selamat untuk dibeli. Walaupun kita tak tahu nak pilih warna apa. Kalau dah rasa sesuai dengan gaya hidup korang, dapatkannya di Bag Orange sekarang sebelum jadi sold out yang ke beberapa kali.